Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera sahabat-sahabat semua. Kita jumpa lagi di channel Masakan Umi Hajar. Hari ini Umi nak masak atau nak buat kek kukus masam manis mini cara Umi ya. Bahan-bahan yang diperlukan: 2 cawan tepung biskut Mary yang telah siap Umi kisar, telur ayam 5 biji dan juga baking powder, esen vanila berwarna kuning dan juga berwarna hijau apple, jajan masam manis dan juga butter serta gula ya. Ini saja bahan-bahannya ya sahabat. Jom kita mula. Sekarang ni kita nak mula mengadun ya. Mula sekali kita masukkan butter tadi dalam mangkuk. Kita masukkan susu pekat manis ya, sebanyak 3 sudu besar atau 3 sudu makan ya. Tadi Umi terlepas pandang, tak letak di depan ya. Ni kita masukkan ya, susu pekat manis ya, 3 sudu makan. Dan kita masukkan gula. Kita kacau dia ya, bagi sekata dan sebati. Kemudian baru kita masukkan telur nanti. Butter ni mesti suhu bilik ya. Apabila butter, gula dan susu ni dah sebati, kita baru masukkan telur ya. Dan kita pukul dia sekejap. Tak perlu nak kembang-kembang sangat ya. Kita masukkan telur sedikit-sedikit. Kita masukkan telur lagi. Dan kita masukkan lagi telur ya. Kita pukul lagi dia sampai gula ni larut ya. Dan bila dia dah, gulanya dah larut, kita masukkan tepung biskut Mary ni ya, secara bertahap. Kita masukkan lagi tepung biskut Mary ni sampai habis ya.
Kita masukkan mesin vanila sebanyak 1 sudu kecil. Kita gaul dia bagi sekata dan sebati. Dan kita masukkan baking powder sebanyak 1 sudu kecil juga. Kita bagi dua adunan ni sama banyak. Satu bahagian kita letak dia berwarna kuning supaya dia tak pucat. Kita gaul dia bagi sekata dan sebati berwarna ni Bahagian yang satu lagi kita letak dia berwarna hijau apple Kita kacau dia bagi sekata dan sebati. Apabila dah siap macam ni, kita ketepikan dulu Dan bila dah siap, buka jajan masam manis ni, kita ketepikan dulu dan kita siapkan acuan dia pula Umi guna acuan kuih lompang, kita sapu dengan butter ataupun dengan minyak pun boleh. Kita masukkan adunan ni dalam plastik segitiga. Ini kita picit dia ke dalam acuannya. Dan kita letak asam manis ni. Kita masukkan pula adunan hijau ni Kita letak asam manis ni lagi di lapisan yang warna hijau ni Kita masukkan pula warna kuning ni Nanti kita ratakan. Apabila dah siap, kita letak lapisan. Mula-mula lapisan kuning, kemudian lapisan hijau dan kuning kembali. Kita ratakan dulu sebelum kita letak jajan asam manis ni. Setelah kita lapis dia 3 kali mula-mula kuning, asam manis, hijau, asam manis, kemudian kuning dan asam manis sekali lagi Umi nak kukus dia selama 20 minit dengan api sederhana besar. Dan pastikan penutup kukusan ni kita dah balut dengan kain, tujuannya supaya air di atas penutup kukusan ni tidak jatuh ke atas kek masam manis kita ni Dah cukup 20 minit, kita tengok dia Alhamdulillah, dia dah masak dengan cantik. Kita angkat dia Ini dia kek kukus masam manis mini cara Umi untuk perkongsian hari ini Kita keluarkan kuih ni panas-panas daripada acuan. Kita ketuk-ketuk sikit dan kita keluarkan dia. Kalau masih panas, dia mudah keluarnya. Ini dia hasilnya, kek kukus masam manis mini cara Umi untuk perkongsian hari ini. Sesuai dijadikan teman minum kopi ataupun teh bila-bila masa.
bersama keluarga tercinta ya. Umi ucapkan ribuan terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang telah sudi menonton video Umi dari mula hingga akhir. Sekali lagi Umi ucapkan ribuan terima kasih. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat mencuba. Kita cuba dia ya. Ini dia ya. Kek kukus masam manis mini. Umi ambil satu. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat sedap ya. Rasa jajan masam manisnya serta tepung biskut Mary dan juga butter sangat memikat hati dan menyelerakannya.